Apa ada suatu budi tak masa aku tak dapat balik. Budi. Dia budi tak? Haa. Oh. Aku memang apa ni basikal tak? Basikal besar tu. Dia budak tak naik basikal ni. Apa entah budak ni. Selalu dia naik basikal besar. Aku selalu nampak dia naik basikal. Tapi tak basikal ni mana ni. Dia bawa basikal tak? Basikal besar. Dia sorok-sorok dekat dengan sorok ni. Nyetai-nyetai aku. Ada tak? Bawa basikal besar. Ada tak? Haa. Aku rasa tu Adi dia. Aku dah dapat rasa. Tu mesti Adi. Aku nak ni lah dia. Nak buat sedih juga. Itu yang mana lampunya? Lampu radio. Aku nak tengok siapa yang tidur. Adi tidur beli ijan Adi.
last dia tidur. Tapi dia lupa nanti. Aku ingatkan dia nak duduk sitting lah. Ada Sophia kan, mana dia nak tidur. Sophia kalau ada dia tidur. Kalau Sophia tak ada dia tidur kat tempat mak. Betul lah budak gemuk ni dia tak. Betul lah budak gemuk ni tak ingin tengok aku dia. Dia tak intai aku. Dia intai. Cakap. Ha? Tak. Ini macam suara tau, suara dia. Suara dia kan macam tu. Suara dia halus. Dia kasar sikit lah kot suaranya. Halus lah juga. Adik. Yelah, ada tak suaranya? Tak. Oh, tak ada. Tu budak lain lah yang ikut. Tu kawan budak gemuk ni. Kawan tak tu lah. Kalau budak gemuk suka. Kalau dia ikut. Hari ni dia tahun ni dengan tahun lepas sama je dia. Tapi tahun ni aku lagi ganas. Tahun ni ganas nak mampus. Maksudnya kau dah kena jalan sesat tu. Tiga buku kan. Kali ketiga ni aku buang. Pasal aku dah cakap. Mak lah yang ajak. Mak. Dah orang tu pelupa baik tak payah ajak. Lain kali lah tak payah pergi. Besok tak ada pergi lah besok. Dia hilang lagi nanti. Nanti tu apa tak bawa balik. Tinggalkan lagi. Tahun lepas berapa Ramadan aku tinggal dia. Berapa Ramadan aku ingat tak? 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke seminggu 10 hari. Cakap lah. Berapa? Ramadan ke berapa kau ingat tak? Tahun lepas ketiga. Pertama. Berapa? Ramadan berapa? Tahun lepas 2025. Berapa? Cakap lah. Tahun ni memang nak kena tinggal lah. Tahun lepas ketinggal juga kan? Lepas tu Inoy ambil. Tak silap aku Inoy lupa ke apa. Inoy masa tu juga. Tak usah lupa sebab ni. Pasal aku ada bayang masuk dalam kereta. Jangan-jangan budak gemuk tu ada ni tak? Aku punya rambut ke apa tu. Kau kan selalu tinggalkan rambut. Rambut ke bulu mata yang dia ambil. Budak tu lah aku rasa ambil. Kawan budak gemuk tu lah aku rasa ambil. Lepas tu dia buat macam apa namanya, kadam. Gorin Jin gorin. Kadam ke korin. Dia buat macam tu.
Lepas tu budak ni abah boleh nampak lah. Dia budak ni di belakang. Dia pergi masuk lah. Lepas tu dia budak ni tengok ni, apa sahaja kan. Sedangkan aku ada dekat sana, dekat meja makan tu. Yelah minum air sekejap je pun. Tengok apa dah hilang dah. Budak gemuk dah balik dulu lah. Budak gemuk, Azam gemuk tu dah balik dulu. Dia dulu balik, aku kemudian lah. Last. Kat situ aku berdendam dia. Dia kalau tak buat beli baju memang mesti akan marah. Dia lepas raya tak ada. Dia biasanya Rejab dengan Syakban yang aku tak suka. Bulan tu aku tak suka pergi jalan. Rejab ataupun Syakban, tak suka. Paling pantang kalau pergi jalan. Itulah dia berdendam. Dia pandai dia belah dendam. Dia dah baca fikiran apa, dia pandai lah berdendam. Balas dendam, buang. Dulu budak ni tak pandai lah dulu. Masa dekat ni lah, masa ni sekarang ni dia tak pandai buang lah. Buang buku. Kan dah pandai buang buku.